Small bar, untung ke? Gold bar kecil mungkin nampak murah, tapi berbaloi ke? Atau ada pilihan yang lebih menguntungkan? Emas saiz kecil macam gold bar 0.5 gram, 1 gram, 5 gram memang nampak macam mampu milik. Tapi kalau matlamat kita nak simpan banyak, kita kena bijak pilih supaya lebih menguntungkan. Contohnya, kalau kita target nak ada 10 gram emas. Kalau simpan 10 keping 1 gram, setiap keping ada kos premium RM15. Jadi total gold premium untuk 10 keping RM150. Tapi kalau beli sekeping 10 gram ni, gold premium RM15 juga. So kita dah jimat RM135. Lagi besar saiz emas, lagi rendah kos premium per gram. Jadi kalau nak maksimumkan keuntungan, pilih saiz yang lebih besar. Nak mula simpan emas ikut bajet sendiri tapi masih untung? Dengan akaun emas Gap, kita boleh kumpul sikit-sikit. Cukup gram, kita boleh keluarkan gold bar macam ni. Jom mulakan sekarang. Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.